Tiga perkara yang hanya ada dalam kalangan orang Melayu. Nombor 3, paling rare. Pertama, silat. Silat merupakan satu seni mempertahankan diri yang hanya ada dalam alam Melayu. Silat mempunyai pelbagai aliran serta falsafah seperti silat gayung, silat cekak, silat puluk dan banyak lagi. Silat bukan sekadar pertarungan fizikal tetapi juga melibatkan aspek spiritual, disiplin dan adat. Kedua, pantun. Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang mempunyai rima dan struktur yang sangat spesifik. Pantun digunakan untuk menyampaikan pelbagai mesej, nasihat atau perasaan secara puitis. Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua kanda kemari. Yang pandai berpantun, sila hadirkan diri dan bagi tahu pantun kesukaan anda. Terima kasih. Ketiga, latah. Latah merupakan tingkah laku individu yang secara tak sengaja mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan mengikut apa yang mereka dengar atau lihat secara mengejut. Kata-kata famous kalangan orang latah ini adalah organ-organ perbiakan lelaki dan wanita. Hahaha.